Soalan hari ini ialah soalan rumus algebra tingkatan 2. Diberi bahawa ini sama dengan R. Jadi kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Ungkapkan P, maka semua ini ialah P. Dalam sebutan Q dan R akan kita susun dekat belakang. Okay, cara yang sepatutnya ialah macam ini. Langkah pertama, hapuskan punca kuasa 2 ini dengan kuasa 2 kan kedua-dua belah. Kemudian, kita susun ungkapan di bawah ini ke sebelah kanan. Kembangkan dan kita susun yang ada P ke kiri, yang tiada P ke kanan. Jangan lupa tanda akan jadi negatif sebab tadi di sini dia positif, dia pun positif. Langkah berikutnya kita faktorkan P, nampak P ada dekat dua-dua sebutan. Kita keluarkan P, bakinya ada satu sini, sini R kuasa 2. Kemudian kita hapuskan yang ini dan kita turunkan dia ke bawah macam ni. Okay, itu cara yang sepatutnya. Okay, kalau rasakan cara tadi tu susah nak faham, tak apa. Cikgu bagi cara senang, kita gunakan kalkulator ya. Pertama sekali, kita kena perhatikan pilihan jawapan. Dekat pilihan jawapan ni, nampak tak? Semuanya bermula dengan huruf P. Maka kita balik ke soalan tadi. Okay, perhatikan huruf P. Kita akan gantikan huruf P dengan huruf yang sama dengan kalkulator. Okay, untuk huruf yang lain Q dan R, kita ganti dengan nilai 1 dan 2. Ambil nombor kecil je. Okay, 1 dan 2. Jadi kita akan masukkan semua ini dalam kalkulator. Lepas tu guna tekan shift soft. Cikgu dah tunjuk kat sini, nampak? Ada dah kat sini. Okay, cara tekan dia, kalau tak boleh faham, cikgu tunjuk sekali. Kita mula dengan punca kuasa. Jangan lupa buah kurungan sebab atas ni dan bawah ni kena kira asing. Jadi, 3 tambah alfa huruf A. Okay. Per kat bawah ada alfa A tambah 1 tutup kurungan. Okay, sekarang kita kena gerak keluar daripada kawasan punca kuasa. Guna sama dengan alfa sama dengan dan ambil nombor 2 hujung ni. Okey, tekan shift soft. Kalkulator saya sekali je. Kalkulator kat sekolah tu guna tu yang Casio tu. 2 kali tekan ya. 2 kali tekan shift, soft, shift dan soft. Jadi 4 kali tekan. 4 butang tekan lah ya. Okey. Ini kalkulator yang boleh menunjukkan bentuk pecahan gini, macam kelas Swiss. Okey. Tapi kalau kamu dapat kalkulator, yang kamu ada kalkulator yang hitam tu, kamu kena tekan macam ni. Mula dengan butang punca, kena buka kurungan sekali, buka kurungan kali kedua. Okey, nampak? Jadi hijau dengan hijau sepasang, hitam dengan hitam ni sepasang, hitam dengan hitam ni sepasang. Ada 3 pasangan. Kalau dah guna A, sini bawah ni kena A yang sama. Sebab sini P, sini P. Kalau ni sini guna B, sini guna B. Okey, mana-mana huruf boleh, nak guna XY boleh. Lepas tu, okay, kita akan gantikan setiap R dan Q dalam pilihan jawapan dengan huruf, dengan nombor R dan Q tadi. Okey, jadi R2, Q1, R2. Tekan kalkulator saja, dapat jawapan. Sama macam tadi kan sini. Okey. Jadi, yang lain tu semua semak. Okey, masing-masing memberikan jawapan yang boleh ini apa dia. Cuba tekan dapat jawapan berapa. Okey, maka kita dapat tahu bahawa jawapannya ialah A. Itu sahaja. Harap semua dapat manfaat. Bye.